Pernah langgar pocong. What? Uish, What? serius tak? Hey guys, so sekarang ni kita nak tahu pengalaman yang paling seram yang pernah terjadi dekat Mirkin dan Anna Jobley. So Mirkin, apa pengalaman paling seram? Tadi tak adalah pengalaman paling seram Bila ada merajuk. bila nak merajuk sebenarnya. Boleh maju betul lah. Tak adalah pengalaman mungkin yang paling seram mungkin baru habis shoot Nenek Bogor 3, which is cerita tu very strong, very depressed, tension. Tong shoot dalam hutan for a month. So tak pernah jumpa tapi diganggu lah. Diganggu tu dia diganggu macam mana? Ganggu lah macam contohnya ada gerak-gerak barang, audio kacau, you know, something like that. Yep. So sekarang ni kita nak tahu pula pengalaman seram untuk Anna Jobley. So macam mana? Pernah langgar pocong. What? Uish, What? serius tak? Langgar kat mana? Langgar kat highway. Masa tu on the way Melaka, on the way balik KL pukul 2 pagi. Ana dengan Mama Ana kita langgar pocong. What? So diorang Sumpah. Tak nak tahu pasal ni. Ya ke? Sumpah. So lepas langgar tu diorang pocong tu ikut tak? Balik? Tak tahu, kita orang Tak tahu. pasang ayat kursi kuat-kuat. Oh, Lepas so tu senyap je. On the way balik senyap je. confirm selamat lah lepas tu kan. Okay, so sekarang ni korang rasa semua cerita diorang ni tak seram atau seram? Seram! Why did you do that? Okay.